Okey, sekarang kita akan belajar macam mana kita nak dapatkan cashback daripada setiap kali kita berbelanja di TikTok Shop. Okey, tolong perhatikan, okey, sebab dalam TikTok ni ada beberapa peraturan yang penting untuk kamu tahu, mengelakkan kamu tak dapat cashback. Okey, dekat TikTok Shop ni, kalau kamu perasan, kita ada 3 jenis produk. Okey, pertama produk yang dalam bentuk gambar macam ni. Yang tak bergerak ni gambar lah kita panggil. Yang gambar ini kamu ada kemungkinan dapat cashback. Okey, tapi kalau yang video dan live, okey, produk yang video dan live yang macam kasut ni, yang ni tak dapat cashback. Okey, sebab apa video dan live tu kamu tak dapat cashback? Sebab video dan live itu adalah showcase ataupun kedai affiliate TikTok. Okey, affiliate TikTok ni adalah reseller, bukan seller, bukan owner produk. Okey, so that's why lah, kalau kamu terbeli daripada video dan live itu, kamu tak dapat cashback. Boleh beli tapi tak dapat cashback. Sebab video dan live ni dia akan menghubungkan kamu dengan beg kuning. Contoh kita klik Kasut kasus ni ni. khas untuk korang yang Sini mana nampak beginner beg baru nak kuning start ni. brisk walk ataupun jogging. Kalau Sebab kamu kasut ni tekan, jenis yang form dan juga kalau kamu jenis tekan cushioning. beg kuning Kalau ni, korang kamu tengok dekat ambil sini link, memang dia punya cushioning ataupun daripada form ni beg memang jenis kuning yang ni, lembut dan dia akan serat hantar Mova akan baca cashback itu dan kamu akan nampak satu box hitam di bawah tu. Peringatan cashback. Pautan ini berasal daripada video pendek, tidak layak untuk dapat cashback. Kan? Okey, so korang yang penting kamu apabila korang berhati-hati berjogging daripada ataupun berlari. Jadi bila korang buat pergi brisk walk ataupun jogging, daripada video dan live. Okey, walaupun kamu hanya klik sekejap saja, kamu hanya lihat video tadi tu sekejap saja, automatik selama 7 hari akaun TikTok korang tu akan dikesan. Tak dapat cashback daripada produk itu. Walaupun kamu beli produk yang sama daripada seller yang sama, daripada produk yang bergambar, daripada TikTok Shop Mall. Okey, tetap tak dapat cashback. Okey, sebab AI TikTok dah kesan kamu pernah tengok video tu dalam tempoh 7 hari. Sampai tahap begitu peraturan video dan live tu. Okey, kalau kamu dah pernah tertengok video tu selama 7 hari, itulah selama 7 hari itulah kamu tak dapat cashback daripada produk itu. Okey, so cara terbaik sebenarnya kalau kamu nak beli barang dekat TikTok, kamu fokus dekat TikTok Shop Mall ni. Sebab apa dekat TikTok Shop Mall ni tak ada video, tak ada live. Semuanya direct owner product. Okey, so korang boleh search dekat atas ni. Okey, kamu nak beli apa? Saya bagi contoh, kamu nak beli tudung. Okey, contoh kamu nak beli tudung yang ni. Sudah terjual sebanyak 11,000 unit. Okey, so bila kamu nak beli produk tu, kamu tekan atas anak panah tu. Nampak tak? Okey, kemudian kamu tekan copy link salin pautan. Lepas kamu copy link produk dekat TikTok, bawa link tu ke aplikasi Mova. Okey, Mova akan auto search. Tapi kalau yang pakai Apple tu dia allow paste, kena tekan allow paste. Nampak tak? Automatik Mova dapat kesan produk itu ada cashback atau tidak. Jadi dalam sini kita kesan, Mova kesan cashback anggaran adalah RM3.69. Inilah cashback yang ditawarkan oleh seller. Kalau kamu tak gunakan Mova, kamu tak akan nampak RM3.69 ni dekat TikTok. Tak ada pun tertulis di dekat TikTok ni cashback RM3.69. Okay, that's why lah selama ini orang tak tahu. Orang tak tahu macam apa itu cashback. Macam mana nak dapatkan cashback? Sebab di TikTok tak ada tertulis cashback tu. Sebab itulah kita perlukan aplikasi Mova ni. Sebab Mova ni sudah bekerjasama dengan TikTok dan 4 aplikasi lain. Ada 5 aplikasi Mova dah bekerjasama. Okay, tujuannya untuk memberi cashback pulangan kepada pembeli.
Okay, so bila kamu dah nampak cashback ni RM3.69, so kamu dah setuju nak beli, kamu just tekan beli di TikTok ni. Okay, kena tekan beli di TikTok. Jangan masuk ke TikTok secara manual untuk buat belian. Okay, itu juga salah satu punca ramai orang tak dapat cashback. Dia dah nampak cashback, dia terus ke TikTok untuk buat belian. Tu tak dapat cashback. Okay, korang mesti tekan beli di TikTok ni. Tekan beli di TikTok, Mova akan bawa semula kamu ke TikTok. Nampak? Mova bawa kamu semula ke TikTok. Nampak? Ni adalah TikTok. Okay, so elakkan masuk dalam troli. Sebab kalau kamu masukkan dalam troli, link tadi tu boleh expired. Okay, kalau kamu biarkan berjam-jam baru check out, okay, boleh jadi kamu tak dapat cashback. Okay, jadi kalau nak beli, terus tekan buy now saja. Okay, tambah kuantiti. Kalau kamu nak beli 2 kuantiti, tak perlu copy link 2 kali. Just ubah kuantiti, nanti cashback kamu akan darab dengan kuantiti itu juga. Kecuali kamu nak beli variasi berlainan. 1L, 1XL. Yang tu boleh masukkan dalam troli. Okay, tapi kena segera check out. Ingat kalau nak beli berlainan variasi, lain warna ataupun lain size, yang tu korang boleh masukkan dalam troli. Okay, tapi kena copy link 2 kali lah bila pilih 2 variasi. Okay, tapi kena segera check out. Okay, bila kamu dah buat bayaran, tak kisahlah kamu nak COD, pay later, online banking, boleh, tak ada masalah. So bila kamu dah buat bayaran, apa yang berlaku dekat aplikasi Mova kamu? Okay, kamu nampak dekat aplikasi Mova kamu tu di bahagian menu pendapatan, menu earning. Okay, kamu akan nampak satu box warna merah. Okay, dalam box merah tu, angka yang besar tu adalah cashback sejak dari awal. Sejak dari awal kita install aplikasi Mova. Okay, cashback kita akan ditambah di bahagian box merah ni setelah seller kirim. Untuk COD, kamu kena tunggu terima barang tu kamu dah bayar, barulah muncul cashback itu dalam box merah. Okay, walaupun dah muncul tapi kamu belum boleh withdraw. Kamu kena tunggu 7 hari. Selepas kamu terima parcel tu, 7 hari kemudian, barulah cashback kamu akan bertambah di bahagian bawah ni. Di bahagian baki boleh dikeluarkan. Okay, setelah 7 hari, baki itu muncul dekat baki boleh keluarkan, cashback itu muncul di sini, barulah kamu boleh tekan keluarkan withdrawal. Okay, tekan withdrawal ni, korang boleh update account bank di sini. Termasuk juga TNG pun boleh. Kita boleh withdraw ke TNG dan banking. Bank, semua bank dalam Malaysia boleh. Dan masukkan berapa amount yang kita nak withdraw. Minimum RM10. Minimum RM10, tak ada maksimum. Dan kamu boleh kumpul. Boleh kumpul cashback dan commission kamu tu. Tak kisahlah berapa banyak. Dan tak expired. Sebab dia dalam bentuk RM. Okay, bila kamu dah masukkan, okay, dan amount berapa kamu nak withdraw, submit, keluarkan ni dalam 24 jam. Dalam 24 jam, kamu akan nampak cashback itu, commission itu masuk ke dalam account kamu. Okay, dan sejarah kamu withdraw tu, kamu boleh lihat di bahagian atas tu. Riwayat atau rekod. Okay. Ini contoh saya keluarkan pada 27 Jun. Inilah withdraw saya kali pertama, 27 Jun, RM450. Setiap kali kita withdraw, kita ada fee. Okay, kita ada fee RM1.50. Tak kisahlah banyak atau sedikit kita withdraw, fee itu tetap RM1.50. Okay, dan kalau saya bagi tengok contoh di sini, saya withdraw 22 Ogos dan masuk ke account bank pada 23 Ogos, hanya 24 jam. Okay, barang yang kamu beli, okay, barang yang kamu boleh lihat di bahagian menu pesanan saya atau my order.
Okey, saya bagi tengoklah. Okey, contoh, ni saya beli Reflexology Massage Mat. Ni daripada aplikasi apa tu? Tengok tu. Logo tu boleh tengok. Okey, beli mikrofon daripada Shopee. Okey, dapat RM1.30. Beli botol air daripada ni RM1.20. RM11.82, RM22, RM4, RM6, RM8. Okey. Kalau seller to cancel, ni dibatalkan. Seller cancel, kosong lah. Okey. RM3, 56 sen, RM2, RM1, RM2. Saya selalu bagi tahu kawan-kawan, okey, kamu anggap sahaja Mova ni macam tabung online kamu. Kalau di rumah kita ada tabung kan? Ada tabung kalau kita balik dari kerja dari pasar, kita ada shilling tu kita masuk dalam tabung. Betul? Tapi di online, korang anggap saja Mova ni macam tabung. Okay? Jadi bila kita belanja online, dapat 40 sen, dapat RM2, dapat RM36, dapat RM4, semua cashback ini akan masuk ke tabung Mova kamu. Okay? Tak kisahlah apa saja kamu beli, kalau layak dapat cashback, ambil saja. Okey, contoh beli tiket AirAsia dapat RM1.24, dapat 93 sen. Booking hotel dapat RM11.75. Apa saja kita beli online ni, dapat cashback masuk tabung. Kita tak sedar. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Okey. Saya nak bagi tengok produk pertama saya beli dekat TikTok Mova ni. Okey. Banyak kan? Okey, inilah produk yang pertama saya beli pada 26 Jun. Okey. Saya dapat cashback RM4.25. Bayangkan, dah sejak bulan Jun lagi. Sejak bulan Jun, sekarang dah bulan berapa? Okey. Betapa banyaknya kita telah termiss. Okey. Kita telah termiss tak claim cashback. Kenapa kita baru dengar Mova hari ini? Okey. Okey, jadi saya harap kita lepas ni kita mulakan untuk claim cashback daripada setiap kali berbelanja, setiap kali kita berbelanja di 5 platform ini termasuk TikTok Shop dan Trip. Okey.